Hei, John. Kenapa kamu pilih jalan ini? Bukan ini caranya. Maaf ya, saya cuma nak cari ketenangan je. Tidak, ini bukan caranya. Kamu telah salah pilih agama kamu sendiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Awak ada masalah ke? Tak ada, saya baru masuk Islam. Tapi saya tak tahu macam mana nak solat dengan cara yang betul. Oh, tak apa. Kita boleh belajar perlahan. Islam tu mudah. Okey Ustaz. يا من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا Hello. Kamu John kan? Saya John. Saya dengar kamu baru masuk Islam. Baru ni. Oh, kalau macam tu, apa kata kita masuk komuniti mu'alaf? Saya komuniti mu'alaf juga. Komuniti? Saya rasa macam saya tak sesuai nak masuk komuniti. Tak apa. Untuk mu'alaf ni, awal-awal memang rasa tak sesuai. Tapi nanti lama-lama kita terbiasa lah tu. Kami semua dulu pun rasa segan. Tapi, lama-lama kita belajar Islam tu macam mana. Oh, okey. Boleh je saya cuba nanti. Nanti apa-apa, boleh beritahu Okey. Terima kasih. Betul ke aku solat ni? Lepas ni sujud kan rukuk Allah terima tak solat aku macam ni? Macam salah je ni. Tak apalah aku solat je lah macam ni. Apa yang nampak berat sangat ni? Saya tengok awak ni macam rasa kusut, rasa macam tak tenang. Apa yang rasa berat sangat sekarang? Buat masa sekarang ni saya risau family saya je. Sebab family saya masih belum boleh terima saya masuk Islam. Okay. Oh, itu biasalah. Itu antara ujian terbesar kita kalau sudah menjadi mualaf. Tapi awak takkan keseorangan tau. Okay. Kami akan membantu awak untuk awak sentiasa mengikuti cara gaya hidup Islam. Okey lah kalau macam tu. Saya rasa lega sikit lepas sesi kaunseling. Alhamdulillah, kini hati saya berasa tenang setelah menemui jalan ini. Ustaz banyak mengajar saya tentang Islam. Alhamdulillah. Saya berasa tenang kerana dikelilingi oleh komuniti dan kawan-kawan baharu yang sentiasa menyokong saya serta memahami perjalanan saya sebagai mu'alaf.